Assalamualaikum warga-warga YouTube. Ada sebiji lagi stok masuk, stok kancil untuk dilerai. Macam biasa, kita pusing dulu, tengok bahagian luaran dia. Lepas tu kita bagi detail apa barang yang ada. Tapi kereta ni tak banyak sangat lah barang basic dia. Barang-barang performa enjin pun tak ada sebab dia pakai enjin stock. Okay, macam biasa body part depan. Yang ni model Mirage. Bumper Mirage, bonnet scoop besar, fender, rim 14 inci, rim work emotion ori Japan 14 inci. Dis depan L5, side mirror L5 auto flip. Belakang tak ada dis, pakai drum je. Okey. Itu body part belakang Modena. Spoiler pun tak ada apa ni. Alright. Bahagian luar ni je lah, tak ada apa sangat Kita bagi dalam pula. Dalam dia macam biasa, dashboard L5. Ini L5 kelabu, meter merah, trim hitam. Ada CL2 abang satu. Seat belt mira depan saja, belakang tak ada. Belakang seat, kapet kecil pun tak ada, pakai kapet Maggie. Kapet besar hitam. Steering dia pakai sub L2 ni. Steering barai lah ni. Kalau nak balut balik boleh lah, jual murah-murah je steering ni. Okey, gearbox auto tapi dah kong lah gearbox. Jual barang-barang dia je lah. Gear lever, konsol, radiator alloy, radiator auto. Gearbox dah kong, barang-barang gearbox dia boleh jual. Ni enjin dia, radiator auto, cantik lagi, kipas besar. Okey, ni enjin agak-agak rare juga. Enjin ni jarang nampak orang pakai. Ni enjin L5 single cam ni. Bentuk macam enjin L2. Head dia apa semua macam L2 Tapi dia, okey, intake dia lain. Intake dia bulat. Intercooler pun lain sikit. Ni L5 single cam lah. Bentuk seakan-akan L2 tapi ada perubahan lah sikit. Wiring pun lain. Enjin standard turbo semua standard, turbo okey lagi. Kereta ni apa benda, gearbox je saja kong. Gearbox, gear masuk gear 1 ke. 2, 3, 4 tak ada. Itu sebab owner malah nak repair, jual. So kita jual lerai lah. Spare part. Bateri boleh pakai lagi. Cantik lagi. Bumper Mirage pun okey, cantik lagi. Bracket semua ada. Lampu dipo plastik je. Okey, siapa yang mencari lampu ni boleh lah, murah-murah. Mana yang dah pecah ke, dah kusam ke. Okey, enjin sedap lagi. Cuma tu lah, gearbox masalah. Enjin just spare part lah. Macam distributor, kabel coil ni, selalu budak-budak itu cari. Turbo. Lepas tu head. Kalau kita buka tak ada crack, kita boleh jual. Kalau crack kita buang je lah. So wiring complete dah jual, luar dalam ECU semua. Tu ada engine bar strap bar L2 ni. Okey, alternator. Set aircon dia sejuk set aircon dia kalau nak boleh roger
set aircon complete set dalam 3.5 macam tu. Kompresor, kondenser, cooling coil, piping. Tu je lah barang-barang yang ada. So siapa minat cari barang kancil boleh roger lah. Kereta pun tak payah nak test drive Kau boleh buat laju pun gear 1 je. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.